jam marah di kau sirah. Siapa tunggu suana kau? Jam 2:05. Mananya jam? Siapa tunggu suana kau? Lama mana ya mah? Pejabat Tanang sih bang, pejabat yang dia tu yang sedang populer tu mah, yang di Karam dia tigo cuma tak tigo tu Sabah bang, Sabah. Santara tibo ya mah. Yang lain tahu semua boh. Rasa abang yang tahu je nyo mah tahu ya bang ya, nyo pejabat mah. Ayolah, nama yang mereka. Santale bang, Santale Sabah, Sabah. Kau aja tak nak tahu dulu, tuang. Apa salahnya kemari ni? Dia japui ambo. Kau ambo yang suruh berjalan gitu. Awas ya. Itu dia bang. Mai kau anak nampak kau. Bang agak bagi bawah si bangsakan nak bangnya apa mah pejabat nak santai-santai tu bang. Bawa paham bawa. Paham. Dia bilang lu itu loh. Dia bisa meriangkan bos kita nak meriangkan gaya. Itu Riko bang ti dulu gaya-gaya sama dia wah Riko sekarang hanya Riko nya kecilnya wah tak apa tu bang, tak maco, tak keren tu. Ano tu sir? Nyoga apa bang agak rendah hati setiap abang santai aja mau jawab-jawab biar aman saja bang. Yo pejabat abang. Sayo. Orang masuk dari pintu. Buka pintu bang. Yang mana pintu belakang itu? Dia bayar lalu bang. Bukanlah pintu aku. Terima kasih pak, kau pintu pak. Kau pintu. Pak leh. Coba. Angin lihat. Masih duit kan? Bayar pak. Masih ada itu dapat tipe angin banyak pak. Tapi angin, ini nak baru angin ya? Bang. Bang, aku nak baca api ambo tadi. Oh maaf pak, awak tadi aku takkan lo pak. Panik lo ambo berjalan dari situ berjalan lo ambo 1,5 kilo. Aku pinggang sakit ni gua. Siap salah. Palu kadang-kadang jaguang. Kau lu nyagi api nak bahas dong. Kau bisa. Apa tu jabatannya apa sih? Bentuknya orang terhormat, bentuknya masih. Mana? Mana tu? Mana bagian?